Assalamualaikum tuan-tuan, saya Iman daripada Rad Motoring Selayang tuan-tuan. Hari ini saya ada dua buah SUV mewah daripada negara Jepun, iaitu daripada brand Lexus tuan-tuan. Okey, harga saya nak jual bawah 35,000 saja, tapi tuan-tuan dah boleh nampak kaya, dah boleh nampak macam Datuk, dah boleh nampak macam Tan Sri. Okey, ini orang kata kereta orang kaya dulu-dulu tuan-tuan. Masa brand new dulu harga dia 4 ke 500 ribu. Tengok spek, tengok dia punya jenis tuan-tuan. Okey. Yang pertama tuan-tuan, hari ni saya ada Lexus RX 350 yang ni tahun 2010. Kereta ni saya nak jual sekali dengan dia punya nombor plate 2 angka WTP 62. Kereta ni saya bagi sekali nombor tuan-tuan. Memang antara yang termurah dalam market. Specialnya unit ni tuan-tuan, dia datang dengan color blue black. Memang tuan-tuan nampak dalam video macam hitam, tapi sebenarnya warna dia biru tuan-tuan. Tayar 44 dah datang dengan Michelin. Boleh tengok bahagian dalaman dia memang sangat lawa. Dia datang dengan wood punya finishing tuan-tuan. Kereta ni mileage dia baru 350,000 sahaja tuan-tuan. Boleh tengok bahagian seat dia pun rekah-rekah tu biasalah tuan-tuan. Mileage dah 300,000 lebih. Tapi yang ni tak ada masalah. Kita boleh buat balik. Kita boleh buat, tak ada masalah. Aircon pun memang sejuk. Yang ni full spec tuan-tuan. Dia datang dengan sunroof, steering walnut tuan-tuan. Okay, boleh tengok bahagian belakang dia tuan-tuan. Memang cukup-cukup spacious tuan-tuan. Nak duduk, nak Lexus ni saya dah tak payah cerita tentang keselesaan, tentang kemewahan, sebab brand ni memang mengekalkan keselesaan dan kemewahan tuan-tuan. Okey. Tuan-tuan tengok datang siap dengan aircon belakang. Yang ni nak duduk jalan jauh memang sangat comfort tuan-tuan. Okey. Okey, kita tengok bahagian boot dia tuan-tuan. Memang sangat luas tuan-tuan. Tuan tengok nak letak barang ke apa semua tak ada masalah. Dia datang dengan power boot juga tuan-tuan. Okey, kereta ni saya nak jual dengan harga 32,800 sahaja tuan-tuan. Dah siap puspakom, dah siap tukar nama. Ingat tuan-tuan, siap boleh runding sampai jadi, tak ada masalah. Okey, nombor pun sekali jalan tuan-tuan. Okey, yang kedua saya ada Lexus RX 450 Hybrid. Tapi dia menggunakan enjin sama je dengan yang depan, 3.5 V6 tuan-tuan. Yang ni dia memang cantik tuan-tuan. Dia dah muka baru sikit. Tengok lampu depan dia dah facelift. Okey, yang ni belum polish lagi tuan-tuan. Tengok tayar pun dah pakai Continental. Yang ni dia hybrid tuan-tuan. Tapi yang ni memang cantik tuan-tuan. Boleh tengok bahagian dalaman dia tuan-tuan. Seat memang cantik lagi tuan-tuan. Yang ni mileage baru 140,000 sahaja tuan-tuan. Okey. Tengok seat dia pun memang cantik, tak ada masalah. Yang ni kereta tahun 2011, okey. Yang ni minyak tak payah ceritalah tuan-tuan. Walaupun 3.5 V6, tapi sebabkan dia teknologi hybrid, memang sangat jimat. Okey, untuk kereta hybrid ni sekarang dah tak perlu risau dah tuan-tuan. Okey, pasal penjagaan dia semua memang kita boleh advise, tak ada masalah. Okey, lagipun yang ni hybrid Lexus tuan-tuan, bukan hybrid Mercedes, bukan hybrid BMW. Okey. Kereta dalam keadaan yang baik lagi tuan-tuan. Nombor plate pun saya tak tutup. Tuan-tuan boleh terus check dekat mana-mana platform yang tuan-tuan nak check. Okey, bahagian boot pun masih lagi luas tuan-tuan, tak ada masalah. Okey, kereta ni saya nak jual murah je tuan-tuan. 31,800 saja tuan-tuan. Dah siap puspakom, dah siap tukar nama. Yang penting dekat Rad Motoring ni tuan-tuan, kita boleh nego sampai jadi, tak ada masalah tuan-tuan. Okey, mana-mana tuan-tuan yang berminat dengan dua buah Lexus yang saya review hari ini, tuan-tuan boleh datang cari saya di Rad Motoring Selayang, bersebelahan dengan Hospital Selayang tuan-tuan. Saya ada banyak lagi kereta lain. Lexus pun saya ada lagi dekat 5 buah tuan-tuan. Saya tak review lagi. Okey. Tuan-tuan yang berminat terus call saya Iman. Assalamualaikum.